Assalamualaikum. Hari ini tak akan memasang PSRO untuk satelit MyTV Pirin. Tuan Omar sudah pasang antena tapi masih gagal. Tak dapat siaran MyTV. Solusi dia kita kena pasang Pirin lah. Kawasan yang di sini di lindung bukit. Untuk dapat liputan dia di Gunung Air ada sangkut, kita akan pasang Pirin dahulu. Dari signal kat sini. Sampai dia tarik dah tanah. Dan pastikan bila pasang langit atas bukan. Okey, terbaik mantap. Di kampung yang Langkawi. Terbaik, terima kasih. Okey, kita pasang dah tapak Astro untuk MyTV Pirin. Dan kat sini kuda-kuda. Lepas tu tak memang ayat. Tak ada kena sambung. Okey, terima kasih. Okey, kita sambung dah. Mari set finder, pergi kat LMB. Hari jam 3 petang tengok dalam belakang Pirin. Signal dia di belah kanan. Boleh pakai tak? Tak bunyi pula dah. Tadi dia bunyi. Tu dia bunyi dah. Okey. Dah dapat 81, kualiti 66 tinggi dah. Telok lagi tak update dah. Terbaik dah. Terima kasih untuk carian MyTV Pirin menggunakan PSRO. Mantap. Terbaik, terima kasih. Okey, kita ada on recorder tinggi. Pergi menu. Setting, manusia. Ni tak ada, ni dia pakai T2. Kena buat factory reset. Ni dia pakai MyTV Pirin. Advanced setting, factory reset. Password 04 kali. Okey. Okey, dia nak reset. Tadi dia pakai area. Nak kena tukar pergi ke Pirin. Tak ada reset. Sekarang digital My Freeview MyTV. Macam tu. Canggih lah tu no. Android TV. Lagi canggih. Okey. Bahasa ambil bahasa Melayu betul no? Ya. Antena power. Antena power off. Ni DVD type DVD2 area tapi S2. Come back. Itu untuk Pirin. Okey, pergi menu balik. Setting. Channel search. Boleh sikit tu. Nasi tambah kan? Nasi tambah. 45. Tak nyamuk. Okey, dapat dah. Stand 61 kualiti 140. Dapat dah. Okey, kita tekan back. Tekan nak simbol jari tu. Kita tekan start search. Okey. Bot ni belum aktif. Dia kena aktif dan register. Terima kasih. Okey, kita terlupa nak rakam tadi. Okey. Ni kedudukan Pirin Astro untuk MyTV Pirin. Kalau Astro, setelah Astro dia akan main ke sini lah. MyTV Pirin pergi ke sana. Kita pergi di dalam rumah. Nak cek secara dia aktif ke belum untuk MyTV Pirin. Terbaik dah. Terima kasih. Lokasi raja hari ni adalah di Kampung Anak Langkawi. Terbaik, mantap. Terima kasih. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Pihak MyTV SQ sudah aktifkan dekoder MyTV untuk MyTV Pirin. Okey, kita lihat siaran yang wajib dia kena dapat TV1. Dapat TV1. Okey.
Allah. Akan dapat TV 2. TV 3 dalam TV dia akan dapat. TV 7. TV 8. TV 9. TV okey. Sukan ATM. Ada bola. Awesome. TV 6 ni TV klasik betul. TV 6 TV klasik. Gemak lama-lama ni TV Al-Hijrah. Ni Soccer TV. Bernama TV. TVS TV Sabah Sarawak. Best TV. 701 radio. Radio. Sama siaran ni sama. Okay, dapat radio dapat. ALFN dapat radio. Radio klasik dapat. SFM ada. Sabah FM ada. Sabah FM ada. Sarawak FM ada. Wal FM ada. Nama radio ada. Wal FM ada. Wal FM ada. Ku 101 ada. Azura. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan untuk kerja ni selesai. Pemasangan PSO untuk satelit MyTV Pirin. Bagi tempat yang tiada liputan air dia kena pakai MyTV Pirin. Terima kasih. Kau tekan tombol subscribe, komen, share, like. Siaran MyTV dapat penuh. Untuk TV dapat 15, radio dapat 14. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam.